Akan cik sangat-sangat baik hati, saya hadiahkan satu hadiah istimewa. Nah, buka. Saya? Yes. Assalamualaikum cik. Cik, minta maaf ganggu. Saya nak minta tolong sikit. Saya ada isu masalah pasal saya nak bayar parking tadi. Kad saya kena blok. Boleh tak kalau saya nak pinjam RM10 untuk saya top up Tashengo saya tu? Saya pinjam dulu RM10. Cash. Oh, saya tak ada cash. Saya ada RM3 je cash. Kalau e-wallet boleh tak? Kalau transfer ke apa ke? Boleh. Boleh Betul ni? Betul. Allah Akbar. Terima kasih cik. Tolong. Thank you so much. Macam mana nak buat Saya dah tahu. Okey. Perlukan berapa Saya rasa RM10 kot. Ini Alhamdulillah dapat. Cik, terima kasih banyak-banyak. Nama saya Cik Guru Syahri. Saya content creator daripada TikTok. Saya sebenarnya tak perlukan duit ni pun, tapi cik berbesar hati. Boleh saya tahu cik nama apa? Nisa. Cik Nisa Saya nak bayar balik RM10 ni. Saya tak perlukan pun. No. Saya tak perlukan pun. Tapi saya nak tanya satu soalan. Jawab betul, saya bagi hadiah istimewa. Nak tak? Boleh Soalan pertama. Cik Nisa, ikut kata-kata saya sambung ayat saya Tanggal 31 Bulan 8 57. Hari yang mulia. Hari bahagia. Itu apa tu? Lagu Merdeka? Yes. Tahniah. Okey. So disebabkan cik sangat-sangat baik hati, saya hadiahkan satu hadiah istimewa. Nah, buka. Saya? Yes. Saya hadiahkan. Tahniah. Sebab you membuktikan yang you tak memilih orang untuk you bantu. So, secara rasminya saya bertanggungjawab untuk kembalikan duit you. So, saya bayar balik. Macam mana nak buat? Kena ajar saya balik. Tekan pay. Alright. Amount 10. Transferring. Ada. Dapat So, tahniah Cik Nisa. Terimalah hadiah daripada saya. TikTok. Cik nama apa? Terus minta TikTok. Saya sebenarnya tak sempat cakap lagi. Okey, saya content creator daripada TikTok. Nama TikTok saya Cikgu.Syahri. Saya baru ada 150 orang je. Saya baru buat TikTok. Nanti follow saya. Dan thank you. Teruslah buat-buat baik pada orang lain. Terima kasih. Nice knowing you. Assalamualaikum.